ketua tunjukkan trik motong getah. Salam petani karet dan mudah-mudahan sihat selalu Bukan ketua nak mengajar kalau cara motong getah yang mana pemula motong getah ataupun noreh getah ataupun melait. Ini dah ketua tunjukkan macam mana cara melait yang bagus dan benar. Ini ketua tunjukkan tutorial dia seperti ini. Ini kan ketua megang pahat ni. Pahat ni ketua pegang pahat ni. Ni. Tangan kanan ketua megang pahat. Jadi ketua ditarik terus, ditarik. Ini ditarik. Tarik. Tarik. Ambil segrep dulu saudara. Kalau ambil segrep dulu. Kita ambil segrep dulu Kalau yang tak dapat dia ambil segrep tu tarik dia. Tarik macam ni. Macam ni cara motong. Itu dah. Kalau kita tengok tu memang betul. Memang sedap kalau tengok orang motong memang sedap. Tapi kalau kita mengasuh sendiri saudara, ni tarik segrep tu. Kalau kita mengasuh kita letak tepi tu segrep kan buku tip. Kalau itu bukan senang nak jadi senang wak itu pasut ketua beginilah cara narik motong. Kan dah selesai dah. Dah selesai. Ini tu. Menitik kita. Begitu tengok. Macam begitulah cara motong. Kalau bagi ketua lah tak kena getah tengok. Tak kena.